Akak aku, dia pernah hantar link konsol PS5 tapi harga RM150 je kan. Aku pun macam, Ya betul. Dia kata murah ni, boleh beli untuk anak dia. So aku pun sebagai adik yang baik, aku cakap lah, ini kopi punya ni, cheap lah. Mana ada PS5 murah macam ni. Dan aku pun terfikir geng, nampak macam remeh kan benda ni. Tapi sebenarnya tak semua aware pasal benda ni. Yelah, kalau gamer tegar macam kita ni memanglah tahu benda tu sasar tiruan, counterfeit. Tapi kalau makcik-makcik, pakcik-pakcik yang nak belikan untuk anak dia tapi tak ada pengetahuan pasal benda ni, memang naya Pak Karim. Jadi, pada video kali ni aku nak cerita pasal PS5 tiruan yang ada dalam pasaran sekarang supaya siapa-siapa yang tengok video ni tak tertipu. Termasuklah akak aku. Let's ajak. Assalamualaikum semua, bersama aku lagi Ajak. Dan siapa-siapa yang belum subscribe channel ini, mohon tekan subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Subscribe sekarang geng. Kita ada misi road to 10,000 subscriber. Bagi muka sikit lah geng. Dan siapa-siapa yang nak donate dekat channel ni, link donation ada di description. Donation anda amat diperlukan untuk kita sustain channel ini. Terima kasih. Jom kita start cerita pasal PS5 tiruan ni. Okey geng, sejak PS5 keluar pada tahun 2020 memang ramai nak beli. Tapi tak semua mampu geng, sebab harga dia bukan calang-calang, sekitar 2,000 lebih ke atas. So bila ada orang jual benda yang nampak macam PS5 tapi harga dia bawah 200, confirm ramai yang tertarik. Masalahnya, banyak konsol tiruan ataupun ciplak mula muncul dekat Shopee, TikTok Shop dan pasar online lain. Wait a minute. Who are you? Nama dia macam-macam geng. PS5 Super Pro, Game Station 5, Polystation 5, sampai ada yang tulis 4K HD geng. Game PS5 Edition. Tapi geng, jujur aku cakap, semua ni bukan PS5 langsung. Luar dia memang nampak macam PS5, siap dengan 2 controller dan logo kononnya PlayStation. Tapi bila korang buka, dalamnya hanyalah konsol retro yang main game zaman 90-an. Kau ingat perempuan jadi yang tiruan, PS5 pun ada yang tiruan. Game dia bukan Spider-Man 2, bukan God of War Ragnarok, tapi Mario, Contra, Galaxian dan kadang-kadang ada 800 game built-in. Senang cerita, bukan next gen, tapi nostalgia gen. Biasanya konsol ni cuma ada chip kecil yang simpan ratusan game lama dan output dia pun bukan 4K. Paling tinggi pun 720p je geng. Tapi sebab bentuk dia macam PS5, ramai orang tersalah anggap. Okey, ini soalan yang menarik. Kenapa benda ni masih laku walaupun orang tahu ini bukan ori? Yang pertama, sebab harga kan. Bayangkan PS5 ori 2,000 lebih, yang ni RM150 je. So, mak ayah yang tak tahu sangat pasal gaming pun kadang-kadang terbeli sebab nak bagi anak PS5. Sayang anak pun pasal. Bila sampai rumah, anak tu pun menjerit gembira. Tapi bila pasang, keluar game Bomberman kan. Macam aku cakap tadi, kalau gamer tegar mesti aware benda ni. Tapi kalau orang lama, memang akan tertipu geng. Dan satu lagi sebab penipuan, packaging. Kebanyakan konsol tiruan ni letak gambar PS5 seketul-seketul, betul-betul geng, dengan controller DualSense sekali. Dan tulisan 4K gaming system. Memang nampak legit bila tengok sepintas lalu. Masalah dengan konsol tiruan ini bukan sekadar kualiti, tapi juga keselamatan. Ada laporan pengguna kata voltage dia tak stabil, boleh rosakkan TV atau terbakar plug sebab power adapter yang murah. Lagi ngeri, sesetengah set langsung tak berfungsi atau dalam kotak yang sampai tu cuma ada batu-batu geng. Kesian. Dan dari segi undang-undang, benda ni melanggar hak cipta Sony.
sebab guna logo dan nama tanpa lesen rasmi. So walaupun nampak comel dan murah, sebenarnya tak berbaloi pun nak ambil risiko. Nak elak kena tipu? Senang je. Cek harga. Kalau terlalu murah, confirm bukan ori. Yang kedua, beli daripada pengedar rasmi. Contohnya Sony Malaysia, Impulse Gaming atau retailer-retailer yang besar. Yang ketiga, perhati nama dan ejaan. Kalau tulisan PlayStation ataupun Police Station, lari jauh-jauh. Yang keempat, baca review. Kalau banyak komen kata lain dari gambar, itu tanda merah besar. Kalau betul-betul nak PS5 tapi bajet belum cukup, tunggu je waktu sale besar macam 11-11 ataupun 12-12 yang akan datang ni. Selalu Sony akan turunkan harga versi digital dan boleh dapat bawah RM2,000 masa promo. Macam itu hari, RM1,589. Okey lah geng. Jadi geng, kesimpulannya memang wujud PS5 tiruan dalam pasaran sekarang. Malah jumlahnya makin banyak sebab orang ramai mencari konsol murah dan penjual pula ambil kesempatan. Masalahnya, konsol tiruan ni bukan setakat tak bagi pengalaman PS5 sebenar, tapi boleh menyebabkan korang rugi masa, rugi duit dan paling teruk boleh merosakkan peralatan lain dekat rumah korang tu. PS5 sebenarnya dibina dengan teknologi tinggi geng. SSD laju, GPU kuat, DualSense yang ada haptic feedback. Tapi konsol tiruan cuma salin rupa luar tanpa fungsi dalaman. Bila korang beli, korang bukan dapat next gen experience, korang cuma dapat nostalgia game 8-bit yang boleh dimainkan dekat telefon korang pun sebenarnya. Dan yang paling penting, jangan sesekali beli sebab nampak macam PS5 geng. Dalam dunia teknologi, kalau harga murah keterlaluan 90% memang kena tipu geng. Kalau betul-betul nak rasa pengalaman PS5, sabar sikit, kumpul sikit ataupun tunggu promo besar. Sebab PS5 original jauh lebih tahan lama. Selamat dan korang akan puas hati dengan setiap ringgit yang korang belanjakan. Berbaloi orang cakap. So, harap video ni dapat buka mata korang supaya lebih berhati-hati bila beli barang teknologi online. Kalau korang pernah nampak ataupun kena scam dengan konsol pelik-pelik ni, kongsikan pengalaman tersebut dekat ruangan komen geng. Biar orang lain pun boleh ambil pengajaran. Dan bagi tahu pakcik-pakcik, makcik-makcik korang yang nak beli untuk anak-anak ada video ni supaya diorang aware dengan benda ni. Okey geng, kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ni. Ingat geng, makan boleh sebarang makan. Beli jangan sebarang beli. Silap beli, korang yang rugi. Macam biasa guys, apa pun yang korang buat, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ada.